Zaman sekarang pun masih ada lagi jual-jual macam ni pakai motor je. Assalamualaikum bang. Wah, saya nampak kat sini ada popiah kering bang? Popiah goreng dengan basah. Oh, yang ni popiah basah? Ini popiah basah. Oh. Ini best seller lah. Saya nak satu lah bang. Boleh. Oh, apa tu bang? Ni sambal killer dia. Sambal killer, pedas ke? Dia pedas-pedas manis. Pedas-pedas budak manis. pun sesuai dengan budak. Apa letak ni apa bang? Yang saya letak ni, inti dia sengkuang dengan carrot. Lepas tu, satu pack ada 5. So, saya jual satu pack RM5. Satu pack RM5 je Betul. Ini pun abang letak juga abang letak lagi? Betul. Supaya Wah. dia lagi yang panggil apa? Sikit lah. Nanti pun saya akan letak bawang goreng lagi. RM5 saja. RM5 saja Ni dia popiah basah yang ala order tadi. Kita nak tahu rasa dia sedap ke tidak. Jom kita try. Dia punya besar ni. Tengok dia punya sambal dia. Oh, bismillah. Sedap ke? Isi dia penuh. So korang boleh tengok sendiri, isi dia penuh macam ni. Untuk RM5, sumpah berbaloi. Sambal dia pun pedas-pedas manis macam abang tu cakap. So budak-budak pun boleh makan juga. Kalau korang nak dapatkan popiah-popiah basah dan popiah goreng ni dekat Sungai Udang. So apa pun, jom kita.